Setelah 10 tahun menghilang di bumi asing, Razali pulang membawa segunung harapan. Namun kepulangannya hanya disambut oleh jeruji besi yang terkunci dan kebenarannya menyakitkan. Ayah, Ibu. Sepuluh tahun. Tapi mengapa pintu ini bukan lagi milik kami? Di mana ayah? Di mana ibu? Razali? Razali, Mak Etta nak beritahu sesuatu ni. Apa tu? Sebenarnya, ayah kau dah pulang 6 tahun lalu. Dia mati menunggu kau siang dan malam. Maafkan Razali, ayah. Kalau Razali tahu, Razali takkan pergi ke LA dulu. Kerana sekeping hati yang patah, Razali membelakangi syurga di bawah telapak kaki ibunya. Dia mengejar bayang-bayang kekayaan di Los Angeles, namun berakhir di dalam penjara selama sedekad. Dia mungkin cukup makan dan minum hasil bantuan kerajaan Razali, tapi dia dah hargakan kasih sayang kau. Kau tahu, kucing jalanan yang dia bela lagi berguna mengusir kesepiannya berbanding kau yang menghilang 10 tahun lalu. Razali berdosa, Mak Itun. Razali ingat, wang boleh beli segala-galanya. Dalam perjalanan menuju ke rumah kebajikan, pesanan lama ibunya kembali terngiang-ngiang. Sebuah teguran tentang hakikat hidup yang telah dia lupakan. Razali, biar sesat jalan. Jangan hilang. Kalau sesat, boleh kembali ke bakal jalan. Tapi, kalau dah hilang sesuatu yang berharga dan bermakna, biar suka untuk dipulihkan semula. Hilang masa. Razali tak nak hilang ibu juga. Detik pertemuan yang diimpikan menjadi igawan ngeri. Ibunya ada di depan mata, namun ingatannya telah hilang ditelan demensia. Ya? Assalamualaikum. Salam. Nak tanya, ada tak perempuan yang bernama Huda binti Karim? Huda binti Karim. Saya periksa dulu ya. Ya. Encik Razali? Ya, saya. Lepas saya cek ada Ada? ada. Boleh tak tunjukkan saya? Anak. Okey, boleh. Masuk ke dalam dulu ya. Ya. Puan Huda ni dia memang dah tak ada siapa-siapa lagi Encik Karim. Dia ada anak patung dia je. Itulah memang hidup dia. Ya Allah. Gitu ya Encik. Ibu. Ibu ni Razali, Ibu. Ibu. Razali dah tak ada siapa-siapa lagi, Ibu. Tiada lagi kemaafan yang dapat diucapkan Ibu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan.
asas kritikan sastra merujuk kepada prinsip dan kaedah untuk memahami, mentafsir dan menilai karya dalam bidang kesusastraan. Ia membantu pembaca meneliti karya secara sistematik dan bukan sekadar berdasarkan pendapat peribadi. Menurut Hashim Awang, kritikan sastra merupakan usaha menilai dan menafsir karya secara ilmiah bagi memahami nilai dan makna yang terkandung dalamnya. Secara asasnya, kritikan sastra bermula dengan pembacaan teliti terhadap teks. Pengkritik akan mengenal pasti unsur seperti tema, watak, plot, latar dan gaya bahasa bagi memahami makna tersurat dan tersirat. Selain itu, konteks seperti latar belakang pengarang dan masyarakat turut diambil kira kerana karya sastra mencerminkan kehidupan dan budaya sesuatu masyarakat. Seterusnya, penggunaan pendekatan atau teori menjadi asas penting dalam kritikan sastra. Contohnya, teori formalisme menumpukan kepada struktur teks, manakala teori Marxisme dan teori feminisme melihat aspek sosial seperti kelas dan gender. Penggunaan teori membantu menjadikan analisis lebih jelas dan berfokus. Akhir sekali, kritikan sastra melibatkan penilaian terhadap kualiti karya dari segi estetika, mesej dan kesannya kepada pembaca. Penilaian ini perlu dibuat secara objektif dengan bukti daripada teks. Secara keseluruhannya, asas kritikan sastra membantu pembaca memahami dan menghargai karya dengan lebih mendalam, serta menghasilkan analisis yang lebih kritis dan berwibawa. Kritikan teguran merupakan salah satu bentuk kritikan sastra yang bertujuan untuk menegur kelemahan atau kekurangan dalam sesebuah karya secara berhemah dan membina. Dalam bidang kesusastraan, kritikan ini tidak bertujuan menjatuhkan karya atau mengaibkan pengarang. Sebaliknya, berfungsi sebagai panduan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu penulisan. Kritikan teguran biasanya disampaikan dengan nada yang sederhana dan rasional agar mudah diterima oleh pengarang. Menurut Hashim Awang, kritikan sastra yang baik perlu bersifat membina serta disokong oleh hujah yang jelas dan bukti daripada teks. Dalam konteks ini, kritikan teguran akan menumpukan kepada aspek seperti kelemahan plot, perkembangan watak, penggunaan bahasa dan keberkesanan menyampaikan mesej. Teguran yang diberikan bukan sekadar menunjukkan kelemahan, tetapi turut disertakan dengan cadangan penambahbaikan supaya karya dapat diperkukuh. Selain itu, turut menegaskan bahawa kritikan sastra perlu dilakukan secara beretika dengan mengekalkan kesopanan dan keobjektifan. Oleh itu, dalam kritikan teguran, pengkritik perlu menggunakan bahasa yang sesuai, tidak menghina dan bersikap adil dalam menilai karya. Pendekatan ini penting bagi memastikan kritikan dapat diterima secara positif oleh pengarang. Di samping itu, kritikan teguran memainkan peranan penting dalam membentuk budaya sastra yang sihat. Ia membantu pengarang memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualiti karya di samping memberi panduan kepada pembaca untuk memahami kekuatan dan kekurangan sesuatu teks. Secara tidak langsung, proses ini menyumbang kepada perkembangan dunia sastra Melayu secara berterusan. Kesimpulannya, kritikan teguran ialah kritikan yang bersifat membina, beretika dan berfokus kepada penambahbaikan karya. Ia bukan sahaja meningkatkan mutu karya sastra, malah mengalahkan pemikiran kritis dalam kalangan pengarang dan pembaca. Kritikan sanjungan merupakan satu bentuk kritikan sastra yang memberi pujian dan penghargaan terhadap kelebihan sesebuah karya. Dalam bidang kesusastraan, kritikan ini bertujuan menonjolkan keindahan bahasa, keaslian idea serta keberkesanan penyampaian mesej oleh pengarang. Ia juga membantu pembaca mengenal pasti nilai estetika yang terdapat dalam karya tersebut. Menurut Hashim Awang, kritikan sastra bukan sahaja menilai kelemahan karya, tetapi turut menekankan kekuatan yang wajar diketengahkan. Dalam kritikan sanjungan, pengkritik akan menguraikan aspek positif seperti plot yang tersusun, watak yang hidup dan gaya bahasa yang menarik dengan disokong oleh bukti daripada teks. Selain itu, manasikana
menyatakan bahawa kritikan yang baik perlu bersifat seimbang dan beretika. Oleh itu, dalam kritikan sanjungan, pujian yang diberikan mestilah tidak berlebihan atau perlu berasaskan analisis yang jelas agar penilaian kekal objektif dan berwibawa. Kesimpulannya, kritikan sanjungan ialah kritikan yang berfokus kepada pengiktirafan terhadap kelebihan karya secara berhemah dan berasas. Kritikan ini bukan sahaja memberi motivasi kepada pengarang untuk terus menghasilkan karya berkualiti, malah turut menyumbang kepada perkembangan dan penghayatan sastra dalam kalangan masyarakat. Ketiga, kritikan saranan. Kritikan saranan dalam kesusastraan Melayu merupakan satu bentuk kritikan yang bukan sahaja menilai kekuatan dan kelemahan sesuatu karya, malah disertai dengan cadangan penambahbaikan yang bersifat membina dan praktikal. Pendekatan ini menekankan usaha untuk membantu pengarang mempertingkatkan mutu karya dari pelbagai aspek seperti tema, plot, watak, gaya bahasa dan teknik penceritaan agar menjadi lebih berkesan serta mampu memberi impak kepada pembaca. Menurut Manas Sikana 1998, kritikan sastra yang baik seharusnya berfungsi sebagai panduan kepada penulis dengan menawarkan jalan penyelesaian terhadap kelemahan yang dikenal pasti dalam karya. Hal ini menunjukkan bahawa kritikan saranan tidak bersifat menjatuhkan, sebaliknya berperanan sebagai medium membimbing ke arah penghasilan karya yang lebih berkualiti. Di samping itu, Hashim Awang 1985 menegaskan bahawa kritikan sastra perlu memainkan peranan sebagai wahana pendidikan yang dapat mengembangkan pemikiran, meningkatkan kesedaran estetik dan memperkaya daya kreativiti pengarang. Oleh itu, kritikan saranan dilihat sebagai satu pendekatan yang positif kerana ia memberi ruang kepada penulis untuk memahami kelemahan karya secara lebih jelas, di samping memperoleh cadangan yang konkret untuk menambah perbaikan. Kritikan ini juga biasanya disampaikan dengan bahasa yang sopan, berhemah dan beretika selaras dengan nilai kesantunan dalam budaya Melayu yang menitik beratkan adat dalam penyampaian pandangan. Keempat, kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan adalah dalam kesastraan Melayu merujuk kepada cara atau kaedah tertentu yang digunakan oleh pengkritik untuk menilai dan memahami sesuatu karya sastra secara lebih sistematik dan mendalam. Pendekatan ini penting kerana setiap karya sastra boleh dianalisis dari pelbagai sudut seperti aspek struktur, moral, psikologi, masyarakat dan nilai estetika. Oleh itu, penggunaan pendekatan yang sesuai akan membantu pengkritik menghasilkan analisis yang lebih tepat, tersusun dan berkesan. Menurut Manas Sikana 1998, kritikan sastra memerlukan kaedah atau pendekatan tertentu supaya penilaian terhadap karya dapat dilakukan secara lebih terarah dan ilmiah. Hal ini menunjukkan bahawa pendekatan dalam kritikan bukan sekadar pandangan umum tetapi melibatkan penggunaan teori dan prinsip tertentu bagi memahami makna yang tersirat dalam karya. Selain itu, Hashim Awang 1985 juga menyatakan bahawa pendekatan kritikan membolehkan karya sastra diteliti dari pelbagai dimensi seperti hubungan karya dengan masyarakat, budaya dan nilai kehidupan. Antara contoh pendekatan yang sering digunakan dalam kesastraan Melayu termasuklah pendekatan formalistik yang menumpukan kepada struktur dalaman karya seperti plot, watak dan gaya bahasa. Antara contoh pendekatan yang sering digunakan dalam kesastraan Melayu termasuklah pendekatan formalistik yang menumpukan kepada struktur dalaman seperti plot, watak dan gaya bahasa. Pendekatan moral yang menilai nilai-nilai baik dan buruk dalam karya serta pendekatan sosiologi yang melihat hubungan antara karya dengan latar masyarakat. Setiap pendekatan ini memberikan perspektif yang berbeza dan membantu memperkayakan pemahaman terhadap sesuatu karya. Kritikan sastra merupakan salah satu disiplin ilmu yang luas, merangkumi usaha menghargai, membedah dan menilai sesebuah karya kreatif secara sistematik. Salah satu cabang yang paling fundamental dalam disiplin ini ialah kritikan penganalisisan. Secara dasarnya, kritikan penganalisisan merujuk kepada satu pendekatan objektif yang bertujuan untuk menghuraikan komponen-komponen yang membina sesebuah karya sastra bagi memahami cara ia berfungsi secara menyeluruh.
Menurut Hashim Awang, kritikan jenis ini sering dianggap sebagai kritikan saintifik kerana ia membedah teks berdasarkan fakta-fakta intrinsik yang terdapat di dalam karya itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor luaran yang tidak relevan. Proses kritikan penganalisisan bermula dengan usaha memecahkan karya kepada unit-unit yang lebih kecil atau dikenali sebagai unsur intrinsik. Elemen-elemen seperti tema, plot, watak, tata dan gaya bahasa ditelitikan secara terperinci untuk melihat keterkaitannya antara satu sama lain. Sebagai contoh, pengkritik akan menganalisis bagaimana pemilihan diksi atau gaya bahasa tertentu mampu memperkukuh tema yang ingin disampaikan oleh penulis. Manasikana menegaskan bahawa penganalisisan yang baik harus mampu menunjukkan kesatuan organik dalam sesebuah karya di mana setiap elemen sastera saling melengkapi untuk membentuk satu struktur yang padat dan juga kesimpulannya, kritikan penganalisisan adalah jambatan yang menghubungkan pembaca dengan pemikiran mendalam penulis melalui penelitian struktur dan teknik. Sifatnya yang objektif dan sistematik menjadikan pendekatan ini sangat relevan dalam dunia akademik bagi memastikan penilaian terhadap sesebuah karya dilakukan secara adil dan berasaskan bukti tekstual. Tanpa penganalisisan yang tajam, sesebuah karya sastera mungkin hanya akan dilihat pada lapisan permukaan tanpa menghargai keindahan mekanisme seni yang membina keutuhan karya tersebut. Kritikan penilaian merupakan peringkat yang lebih tinggi dalam disiplin kritikan sastera setelah proses penganalisisan selesai dilakukan. Jika kritikan penganalisisan berfungsi untuk membedah struktur karya, kritikan penilaian pula berperanan untuk menentukan mutu, kedudukan dan keberkesanan sesebuah karya sastera berdasarkan kayu ukur atau piawan estetika tertentu. Menurut Rahman Syari, kritikan penilaian melibatkan proses pertimbangan nilai yang dilakukan oleh pengkritik untuk memutuskan sama ada sesebuah karya itu berjaya mencapai tahap kecermelangan seni atau sekadar memenuhi syarat-syarat asas penulisan. Penilaian ini penting bagi memberikan grade atau status kepada sesebuah karya dalam kanun sastera. Dalam melaksanakan kritikan penilaian, pengkritik sering menggunakan kriteria yang merangkumi aspek keaslian, keindahan bahasa dan impak pemikiran. Pengkritik tidak hanya melihat kepada kekuatan cerita, malah menilai sejauh mana penulis berjaya memanipulasi teknik sastera untuk memberikan kesan yang mendalam kepada karya. Menurut Muhammad Haji Saleh, penilaian sastera yang matang haruslah berlandaskan kepada nilai estetika yang sejagat di samping mengambil kira konteks budaya dan sosio-sejarah di mana karya itu dilahirkan. Hal ini bermakna sebuah karya yang dinilai tinggi bukan sahaja perlu indah dari segi bahasa tetapi juga harus mempunyai kekuatan mesej yang relevan dan mampu bertahan merentasi zaman. Secara tuntasnya, kritikan penilaian adalah satu proses intelektual yang memerlukan ketajaman daya fikiran dan keluasan ilmu pengetahuan pengkritik. Ia bukan sekadar memberikan pujian atau cercaan tetapi merupakan satu penghakiman seni yang bertanggungjawab untuk meletakkan sesebuah karya pada kedudukan yang selayaknya. Melalui penilaian yang jujur dan bersandarkan teori yang kukuh, dunia kesusasteraan dapat terus berkembang dengan kemunculan karya-karya yang bukan sahaja menghiburkan tetapi juga memiliki nilai intelek dan estetika yang Cerpen ini jelas menekankan nilai tanggungjawab anak terhadap ibu bapa, kesedaran diri dan penyesalan akibat kesilapan lalu. Watak Razali digambarkan sebagai anak yang lalai tetapi akhirnya insaf. Menurut Hashim Awang 1987, karya sastera yang baik harus mengandungi unsur pengajaran yang dapat membina sasiah masyarakat. Hal ini jelas dalam cerpen ini apabila mesej berbakti kepada ibu bapa disampaikan secara langsung. Contoh dalam teks, lebih-lebih lagi dalam
lebih-lebih lagi menabur budi dan bakti kepada orang tua itu sendiri. Aku akan menemui ibu di rumah kebajikan itu, meminta ampun. Pengarang berjaya menyampaikan mesej moral dengan kuat, namun penyampaian agak langsung dan kurang subtil. Ini selari dengan pandangan Muhammad Haji Saleh 2000 bahawa karya yang terlalu menekankan pengajaran secara langsung boleh mengurangkan nilai estetikanya. Cerpen ini banyak memaparkan pergelutan jiwa Razali, rasa serba salah, sedih, kecewa dan penyesalan. Teknik dialog dalaman seperti hati, kaki dan tangan memperlihatkan konflik psikologi yang mendalam. Pendekatan ini selari dengan teori Sigmund Freud 1923 yang menekankan konflik dalaman antara kesedaran dan bawah sedar dalam diri manusia. Penggunaan personifikasi anggota badan sangat menarik tetapi kadang-kadang berlebihan sehingga boleh mengelirukan pembaca. Walau bagaimanapun, teknik ini berjaya memperlihatkan konflik dalaman secara kreatif. Cerpen ini menggambarkan realiti sosial seperti penghijrahan ke luar negara demi ekonomi, pengabaian ibu bapa dan kehidupan warga emas di rumah kebajikan. Menurut Karl Marx 1867, karya sastra sering mencerminkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam cerpen ini, faktor ekonomi menjadi punca utama Razali berhijrah sehingga mengabaikan tanggungjawab keluarga. Pengarang berjaya memaparkan isu masyarakat dengan realistik, namun latar sosial kehidupan di luar negara kurang dihiraukan secara mendalam. Cerpen ini menggunakan metafora dan simili, contohnya seperti musang yang terkena jerat dan pengulangan emosi seperti ibu, ayah, seperti monolog dalaman. Menurut Roman Jacobson 1960, keindahan sastra terletak pada penggunaan bahasa yang menyimpang daripada bahasa biasa. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan metafora dan pengulangan dalam cerpen ini. Bahasa sangat puitis dan berkesan, tetapi kadang-kala terlalu melankolik dan dramatik sehingga boleh terasa berlebihan. Secara keseluruhan, cerpen ini berjaya memaparkan gabungan aspek moral, psikologi, sosiologi dan teknik penulisan yang saling melengkapi. Pengarang bukan sahaja menekankan nilai tanggungjawab terhadap ibu bapa, malah berjaya menggambarkan konflik dalaman, watak serta realiti masyarakat dengan berkesan. Walaupun terdapat kelemahan seperti unsur emosi dan teknik yang agak berlebihan serta penyampaian mesej yang terlalu langsung, karya ini tetap memberi impak yang kuat kepada pembaca. Hal ini selari dengan pandangan Muhammad Haji Saleh 2000 bahawa keseimbangan antara mesej dan keindahan bahasa amat penting dalam menghasilkan karya sastra yang berkesan dan bermakna. Sekian. Teguran pertama yang paling ketara dalam karya ini adalah berkaitan dengan tindakan melulu yang didorong oleh emosi kecewa. Razali, watak utama cerpen, telah membuat keputusan drastik untuk meninggalkan tanah air dan melarikan diri ke Los Angeles semata-mata kerana patah hati setelah wanita yang dicintainya, Asmah, berkahwin dengan orang lain. Penulis menegur sikap tidak matang ini melalui monolog batin Razali yang penuh sesal. Kalau kau tak nakal dan gatal hendak meninggalkan tanah air kerana patah hati, dek seorang perempuan semata-mata, aku sudah boleh menjaga ibu sekarang. Teguran ini sangat penting untuk menyedarkan pembaca bahawa kegagalan dalam percintaan tidak seharusnya menjadikan alasan untuk membuang diri daripada keluarga. Menurut Muhammad Haji Saleh, karya sastera sering menjadi wahana untuk menyampaikan teguran moral secara halus melalui pengalaman dan konflik watak yang dipaparkan kepada pembaca. Selain itu, penulis turut merontakan kritikan tajam kepada nilai materialisme yang semakin menebal dalam jiwa masyarakat moden. Razali digambarkan sebagai seorang anak yang sanggup menggadaikan masa muda demi mengejar wang ringgit di luar negara dengan harapan untuk membuktikan kemampuannya kepada keluarga bekas kekasihnya. Penulis menegur pemikiran songsang ini melalui perbandingan yang sangat menyentuh perasaan antara kasih sayang seekor kucing dengan pengabaian seorang anak.
Maeton yang mewakili suara masyarakat menegur Razali dengan kata-kata yang membelah jiwa. Kerana kucing jalanan berwarna kelabu lebih berguna mengusir kesepian seorang ibu tua daripada anak dari darah daging sendiri yang hanya pandai meringkuk di penjara LA selama 10 tahun. Teguran ini memberi mesej bahawa bagi ibu bapa yang sudah tua dan uzur, kehadiran seorang anak adalah nikmat yang tidak dapat diganti dengan wang ringgit atau harta benda yang dikirim dari jauh. Puncak kepada kritikan teguran dalam cerpen ini adalah falsafah sesat dan hilang yang dipesankan oleh Ibu Razali sebelum dia menghidap demensia. Ibu Razali pernah berpesan, biar sesat jalan, jangan hilang. Kalau sesat, boleh kembali ke pangkal jalan. Tapi kalau dah hilang sesuatu yang berharga dan bermakna, sukar hendak ditemui. Penulis menggunakan dialog ini untuk menegur pembaca agar lebih bijak membezakan antara kesilapan kecil dalam kehidupan yang boleh diperbaiki melalui taubat dengan kehilangan perkara fundamental seperti iman, jati diri dan peluang berbakti kepada orang tua. Teguran ini merupakan peringatan abadi bahawa masa tidak akan menunggu sesiapa. Apabila seseorang anak alfa dan memberikan peluang untuk berbakti hilang begitu sahaja, kerugian tersebut adalah bersifat kekal dan mustahil untuk dipulihkan. Secara keseluruhannya, kritikan teguran dalam Pulangnya Sang Putera merupakan satu naratif yang syarat dengan pengajaran moral. Penulis berjaya mengadunkan elemen emosi dan falsafah untuk menegur pembaca agar sentiasa menghargai institusi kekeluargaan kekeluargaan melalui penderitaan Razali yang akhirnya hanya mampu bersujud di kaki ibunya yang sudah tidak lagi mengenalinya akibat demensia. Penulis memberikan amaran keras kepada masyarakat bahawa penyelesaian yang paling perit adalah penyelesaian yang datang setelah pintu bakti telah tertutup rapat. Peranan sastera sebagai medium pendidikan nilai ini turut ditegaskan oleh Abdul Halim Ali yang menyatakan bahawa karya sastera berfungsi membentuk kesedaran dan nilai dalam masyarakat. Kita beralih kepada kritikan sanjungan. Salah satu contoh yang jelas dalam cerpen ini ialah petikan ini. Petikan ini memperlihatkan keinsafan mendalam watak Razali terhadap kesilapan silamnya. Dari sudut kritikan sanjungan, pengarang sebenarnya memuji nilai kasih sayang terhadap ibu bapa serta sifat taubat dan kesedaran diri walaupun Razali telah melakukan kesilapan besar dengan meninggalkan ibunya. Tindakan ingin kembali memohon ampun dan berbakti menunjukkan nilai murni yang tinggi. Kritikan sanjungan di sini menunjukkan bahawa walaupun manusia pernah tersasar, usaha untuk kembali ke pangkal jalan adalah sesuatu yang terpuji dan harus dihargai. Contoh yang kedua pula, dalam petikan ini, pengarang memuji nilai kebijaksanaan dan kasih sayang seseorang ibu dalam mendidik anak. Kata-kata ini bukan sekadar nasihat biasa, tetapi mengandungi falsafah hidup yang mendalam. Melalui kritikan sanjungan, pengarang memuji peranan ibu sebagai pembimbing moral yang sentiasa mahukan kebaikan anaknya. Walaupun Razali tersasar, nilai yang ditanam oleh ibunya tetap menjadi panduan hidupnya. Ini menunjukkan bahawa didikan ibu bapa mempunyai kesan yang besar dan patut dipuji. Contoh yang terakhir pula, adegan ini menyanjung nilai kerendahan hati dan penyesalan seseorang anak. Tindakan bersujud melambangkan penghormatan tertinggi kepada ibu serta pengakuan dosa yang ikhlas. Dalam konteks kritikan sanjungan, pengarang memuji sikap berani mengungkit kesalahan dan kembali kepada nilai kekeluargaan. Walaupun ibunya tidak lagi mengenalinya, tindakan Razali tetap dianggap mulia kerana menunjukkan keinsafan sejati. Secara keseluruhannya, cerpen ini syarat dengan unsur kritikan sanjungan yang menonjolkan nilai-nilai murni seperti kasih sayang ibu bapa, keinsafan diri, pengorbanan dan kepentingan kembali ke jalan yang benar. Pengarang bukan sekadar menceritakan kisah sedih, tetapi turut memuji nilai kemanusiaan yang tinggi dalam kehidupan. Melalui watak Razali dan ibunya, pembaca dididik untuk menghargai keluarga serta tidak mensia-siakan peluang berbakti